Okay, hari ni raya ke berapa sis? Sekejap ada telur. Kira dah. Berapa umur saya? 6. Raya ke 6. Raya ke 6. Ni makan-makan biasa-biasa. Santai-santai. Takutlah tu tak jumpa orang lain. So, kita ada assistant kita. Buat teh je pun kan. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 uncang teh. Tengok jadi ke tak jadi resepi ini. Okay, 4 sudu susu pekat. Macam banyak je tapi kita buat je lah. Okay. Zam-zam ala kazam. Kepala macam dah menarik. Okay. Secubit garam. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lah sebab dia apa? Pink salt dia tak masin sangat. Tu 3 sendok fresh milk. 1 sendok. 2 sendok. 3 sendok. Look at that. Boleh buka lah kafe. Aku buat teh. Kejadian dia abang sayang. Kan? Gerak macam sedap kan? Rasa sikit lah. Bistro mengalah. Mention pula. Oh, nak siapa lah ni? Sumpah sedap. So korang boleh tiru lah apa resepi ni. Cukup untuk lebih pada 4 cawan ke Farah? Dengan air 1000 ml tu. Tempat orang lah portion dia kan. Macam 5 je. Untuk cawan kecil ni 5. Macam mana? Padas. Oh my god. Yes. Yes. Yes, sedap kan? Okay, Faya? Tu panas dia. I love si panas. Sedap kan? Farah? Lemak. Kau makan ke? Ini pengkritik paling handal ni. I suka. Ya. Tapi kalau 3 sudu penuh susu pekat, too sweet. Say it. This is pekat. Say. You can make popo this one. Kalau 3 sudah Dia kan lebih, betul. Oh, you suka manis? Ya, dia saya pun tadi rasa macam suka kalau ni. ya. Kau manis. Apa tadi komen? Dia dah bertukar komen. sedap kan? Kan rupanya dia tak manis sangat, dia okey. Betul, tak payah tambah pun. Dah rasa manis. Tak, ni betul. Ada rasa manis dia after that. So macam mana? Tadi macam panas sangat Tadi kalau macam. sejuk, dia akan manis. Betul. Dia akan manis juga. So ikut sukatan kita orang tadi. Licin. Tak payah tambah satu lagi. Okay.